Alright guys, Assalamualaikum semua. Nampak tak? Kat mana? Meru. Kita dekat Meru sekarang. Okay, lama tak balik kampung weh. Lama tak balik cawangan Meru Ipoh. So hari ni kita balik cawangan Meru Ipoh, kita nak melawat kawasan kejap. So macam biasa, dekat Meru kita operasi macam biasa. Cuti setiap hari Rabu, tak ada perubahan apa-apa lagi. And dekat Meru ni apa yang special sikitnya kat Meru ni? Kat Meru ni jom kita tunjuk. Menu dekat Meru ni beza sikit lah dengan KL. Sebab KL tak cukup staff lagi. So kat Meru ni kita ada menu apa tu? Jom tunjuk sikit. Kita ada Yimi, Yimi Tom Yum, Yimi Soup, Maggi Tom Yum. Nasi ayam klepot macam biasa lah, nasi ayam klepot, ada nasi goreng klepot ada. So apa lagi belakang? Belakang kita ada apa? Jom tengok. Okay, so apa lagi kita ada kat sini? Kita ada creamy buttermilk chicken with rice lah, ayam buttermilk lah. So ini adalah makanan-makanan kesukaan kanak-kanak lah. Dekat KL tak ada lagi lah, tak sempat lagi nak masukkan menu ni. Okay, so dekat sini pun kita ada dessert juga. Dekat Ipoh ni kita ada menu apa? Dessert sikit lah. Kek ada, puding ada. Untuk budak-budak boleh lah. So itu je lah beza dia sebenarnya. Tak banyak pun, cuma sate tak ada kat sini lah. Sate dah tak ada kat Ipoh, kita hanya ada di Kuala Lumpur. And dekat Kuala Lumpur kita akan masuk menu baru yang ada kat sana, kat sini pula tak ada. Macam nak tahu menu apa? Nanti kita tunjuk apa menu kita nak masuk lah. Alright, itu saja. Assalamualaikum, bye.